Pada malam kejadian tu, Mira ni perasan yang anak dia Hana tak ada dekat katil tu. Apa yang berlaku sebenarnya? Abang, Hana mana? Ceritanya pada sebelum dia orang tidur tu, Mira perasan yang anak dia cakap seorang-seorang. Jadi bila dia tanya, Hana diam, dia tak nak jawab pun. Cakap dengan siapa tu? Mira ni dia dah fikir lain dah. Sebab anak dia cakap seorang-seorang kan. Jadi sebab itulah masa malam tu bila anak dia tak ada dekat katil tu, kelam kabut dia cari. Akhirnya dia jumpa si Hana ni tidur dalam bilik tetamu seorang-seorang. Jadi laki dia ni Wan tak fikir apa-apa lah. Dia tengok anak dia dah pandai tidur seorang kan. Tapi Mira pula dia rasa tak sedar hati. Besok dia tanya anak dia, Nyo, kenapa semalam tidur seorang-seorang? Ana tidur dengan kawan ni. Ana cakap dengan kawan malam ni jangan datang ya. Nanti mak dia marah. jadi confirm ada benda ikut anak dia. Untuk tak nak takutkan anak dia, Mira pun cakap lah macam tu. So cakap dengan kawan, jangan datang lagi nanti mak dia marah. Jadi masa laki dia balik kerja tu, Mira ceritalah semuanya. Laki dia faham, cuma tak nak setuju dululah. Tengok macam mana malam ni kan. Jadi malam tu dia orang makan, lepas makan tengok TV. Lepas tu dia orang tidurlah macam biasa. Tak ada apa-apa yang berlaku. Tiba-tiba Abang! Hana tak dekat sini. Hana hilang lagi. Hana tak dekat sini. Si Hana ni mesti ada kat bilik sebelah ni. Saya dah suruh Hana cakap dengan kawan dia jangan datang. Dia orang dah tahu dah, mesti ada kat bilik sebelah ni. Jadi dia orang dengan tenang pergilah bilik sebelah. Kenapa Hana tidur sini? Dah cakap kawan ke jangan datang tidur sini lagi? Ya, Mami. Dah tu kenapa Hana tidur sini seorang-seorang lagi? Dia ajak tidur lagi tapi mak dia pun tidur sini sekali. Sudah. Dia boleh bawa mak dia pula datang tidur sama-sama dengan Hana. Si Wan ni terus azan dekat pintu. Masa azan tu anak dia meronta, mengacau. Jadi sejak malam tu dia terus sembahyang dalam bilik tu, baca Quran dalam bilik tu, sampailah anak dia dah tak meracau lagi pada waktu maghrib. Ambil masa jugalah 3-4 hari.